Hari ini aku melangkah keluar dari penjara, membawa kesilapan masa lalu. Abang ke ni? Abang dah lama tak nampak. Abang. Betul ke Mak okey? Lepas apa abang dah buat? Mak okey lah. Mak kan dah lama tak jumpa abang. Yang teman abang jap. Jumpa Mak. Assalamualaikum. Jai balik Mak. Mak, Jai nak minta maaf Mak. Mak, kenapa ni Mak? Abang baru je balik. Tak ada orang pun suruh dia balik. Tak mau lagi ni. Abang minta maaf lagi tau. Tak ada orang pun suruh dia minta maaf. Yang dia balik tu kenapa? Buat semak aje. Abang, Yan, abang okey? tak tahulah cakap okey ke tak okey. Mak tak layan abang. Abang bukan apa. Abang sebenarnya risau. Abang baru keluar. Macam mana abang nak tolong keluarga kita? Apa kerja abang nak buat? Abang dengar tak apa abang cakap? Abang baru keluar. Terus abang dah fikir pasal ni semua. Relax dululah abang. Kalau ada kerja pun Yan, kerja yang orang tak nak. Abang, kita kan tinggal kat Singapore. There's a lot of opportunities out there. Bang, abang kena percaya diri sendiri tau. Kalau abang tak percaya diri sendiri, siapa nak percaya abang? Terima kasih Yan. Yan, kau rasa Mak boleh maafkan abang? Abang, kalau abang nak mak maafkan abang, abang maafkan diri sendiri dululah. Itu lagi penting. Sofian, makan nak? Dengar tu, mak dah panggil. Jom makan. Bila last abang rasa makanan mak? Lama juga abang tak makan makanan Mak. Okay, jom makan. Kan ke kau nak pergi sekolah tadi? Hari ni kan hari special. Abang baru keluar sih. Dah lah, jom makan. Wah, banyaknya mak. Wah, Sofian dah lapar ni. Jai mak. Thank you mak. Ma, pinggan Jai mak. Kasihan. Ambil lah bang. Wah, banyak ni mak. Bau je tau. Confirm sedap. Kan? Mak, sedap Mak. Lama Jai tak makan masakan Mak. Jai rindu masakan Mak. Mak, Jai nak minta maaf Mak. Sekali lagi, Jai minta maaf sebab Jai dah banyak kecewakan Mak. Sebenarnya Jai buat semua tu untuk nak tolong keluarga kita Mak. Tolong? Kau rasa kau dah besar sangat tolong kau tu? Kau tahu tak? Kau punya tolong tu dah menyusahkan aku dengan adik kau dengan arwah ayah kau. Sampai meninggal orang tu. Tolong apa yang kau cakap ni? Apa sangat kau punya tolong? Kau menyusahkan aku ada lah.
Yang kau balik ni pun buat apa? Buat semak. Aku dah tak nak tengoklah muka kau ni. Apa jasa sangat kau buat kat keluarga ni? Aku punya susah pun kau tak ada fikir dengan adik kau. Kau hulu ke hilir kerja semua cari duit pasal kau. Sepatutnya kau abang, kau kena bertanggungjawab tau. Bantu aku. Mana kau pergi? Menyusahkan aku. Kau tak tahu kita punya susah macam mana? Senang-senang kau nak balik kat sini makan lauk aku semua ni Bagus sangatlah tolong kau. Aku pun tak naklah kau kat rumah sini. Kau boleh berambus lah. Ma, tak mungkinilah Ma. Abang baru je balik. Kasihlah peluang. Kau jangan nak pandai-pandai ngajar aku Kau kenapa? Okey. Sofia minta maaf. Tapi Ma, sampai bila nak gini? Abang baru je balik, dia nak makan pun tak boleh. Dah kena halau. Ma, kita sebagai keluarga harus kasih dia peluang. Ma kena ingat tau, apa yang abang buat dulu, dia tak boleh ubah lagi. Sofian harap satu hari Mama dapat maafkan dia. Kalau bukan hari ni, satu hari je lah Ma. Sofian pergi teman abang. Bang. Bang. Yang tahu kenapa abang rasa macam ni. Tapi abang kena faham. Selama ni Mak rasa stres tau. Kau fikir mak seorang je stres? Sama bapak sakit, siapa yang tanggung semua? Aku! Kau tak tahu apa-apa pasal kau sekolah. Bang, Yan minta maaf. Yan tak tahu ni semua. Tapi abang kena tahu, bila abang tak ada, apa susahnya kita semua kat rumah tu. Apa yang Yan dengan Mak kena buat bila abang tak ada, tu abang tahu. Kau fikir aku jahat sangat? Kau fikir aku buat semua ni suka-suka? Kau tahu tak? Apa yang aku buat ni semua untuk tanggung keluarga kita tau. Untuk mak dengan ayah. Untuk kau. Kau tahu tak apa jadi kat aku? Aku terpaksa. Bodoh betul lah. Benda yang rosak ni time-time ni. Susahkan aku betul lah. Ya, nanti aku datang. Kereta aku tengah masalah ni. Kau tunggulah sekejap. Dah. Bye. Ciao, betul. Kereta rosak bang. Bang. Nak saya tengokkan tak? Saya mekanik kat kedai ni. Oh, abang mekanik? Boleh juga. Tengok kan? Tak tahu lah ni. Macam mana boleh rosak? Tadi ada bunyi-bunyi kat sana. Situ. Ha. Dia tak apa-apa bang. Saya rasa dah boleh bang. Dah okey eh? Cik dah boleh, abang try cuba start. Oh, okey. Okey bang, dah boleh. Dah boleh bang? Terima kasih lah bang. Tak apalah, Sebab hal bantu. kecil je. Kalau abang tak bantu tak tahu sampai bila. Ni Dah bawa habis. kereta baik-baik bang, jangan langgar banyak sangat bang. Boleh. Ni abang mekanik eh? Mekanik kat kedai sana. Oh, ya kat ujung sana. Betul.
Dah lama lah kerja sana? Nak masuk 3 tahun ada lah. Oh, 3 tahun lama juga tu. Boleh Gaji macam mana? Okey. Gaji okey lah, tapi sekarang ni ada masalah sikit kat rumah. Jadi ada susah sikit lah. Kau ada masalah? Masalah apa ni? Dia bang, masalah keluarga sikit. Oh, masalah keluarga. Tadi kau kerja dengan aku? Aku tengok kau pun macam ada skill je. Kerja dengan apa? Ha? Ya betul. Betul. Takkan aku nak main-main. Alamak bang, habis kerja saya yang ni macam mana? Tak ada macam gini. Kau quit je. Kau cakap dengan bos kau quit. Kau kerja dengan aku. Abang jangan main-main bang. Okey, macam gini. Kau bagi aku nombor kau. Kau letak dulu nombor kau. Tadi kau kata gaji kau berapa? 1,800 bang. 1,800. Tak apa. Kau tengok phone kau. Bang, 4,000. Buat apa ni bang? Benda kecil je. Macam aku cakap, kau pergi kat tauke kau, quit. Kau kerja dengan aku. Macam? Deal. Deal bang. Cantik. Apa ni? Mak dia. Mak pergi pasar. Ayah? Ayah masih tengah tidur. Kenapa? Apa ni bang? Banyaknya bang. Banyak kan? Okey lagi lah. Abang nak kena pergi dulu. Banyak ni. Abang punya bos tunggu kat bawah. Ni semua untuk adik. Nanti kau pandai-pandai lah bagi mak. Okey. Okey, bang gerak dulu. Okey. Bye bang. Banyaknya. Kau macam sihat? Okey, Dah ready untuk first day? boleh? Okey. Since hari ni first day kau, pegang ya? Hari ni kita buat simple-simpelnya dululah. Okey. Ni okey. Ni nak buat apa ni? Kejap. Okey. Kau nampak address ni? Aku nak kau pergi kat blok ni. Kau lock gate dulu. Ya betul bang. Betul lah. Kau kan kerja dengan aku sekarang. Tapi maaf bang, bukan saya nak kurang ajar. Ni macam kerja along je. Okey, betul. Habis kau ingat aku apa? Memang kau along? Maaf bang. Saya rasa saya tak nak buat kerja ni bang. Oh, kau tak nak buat. Okey, tak apa. Betul tak nak buat? Tak maaf bang. Okey, tak apa. Pagi tadi, aku kasih kau berapa? 4,000 bang. 4,000. Dah termasuk dengan duit bunga, kau kena bayar aku balik 7,000 lah. 7,000. 7,000? Kalau kau tak nak bayar, tak apa. Tapi kau kena ingat, aku ada semua dokumen kau. Aku tahu mana kau tinggal. Okey bang, saya bayar balik. Tapi duit kat rumah. Bang tunggu sekejap Boleh. Aku boleh tunggu. Tapi setiap 30 minit, duit bunga naik. Kalau aku kau, aku tak nak lambat-lambat. Pergi sekarang. Okey bang. Saya kena bangun. Abang nak cari kerja. Aku masih ingat lagi hari pertama aku cari kerja. Aku tak pasti kalau mereka akan terima aku. Semua kerja abang apply tak dapat. Semua kena reject. Reject? Abang kan tak ada pelajaran. Lagipun abang kan bekas banduan. Abang rehat dulu. Nanti petang-petang atau besok-besok abang try lagi. Okey? Tak mau give up lah.